So kalau sebelum ni aku dah pernah buat video wire Type-C yang kuat 4 dalam 1 dan sebagainya, tapi ada satu lagi yang aku tak buat video pasal benda tu. Kalau korang ada kabel yang power pun, kalau korang tak ada adapter yang power, kabel tu akan jadi sampah. So ni adapter 30 watt fast charging, bentuk dia kecil, sesuai untuk korang bawa travel ke, bawa pergi kerja ke, letak dalam bag. Adapter ni daripada Yodex. Aku tengok harga dia murah je sebab tu aku beli, and then aku dah cuba. Power dia memang laju 30 watt. Tapi sebelum tu aku akan tunjuk dulu apa ada dalam kotak ni. Dalam kotak ni korang akan dapat macam biasa user manual, product disclosure sheet, tapi yang ni berbeza, ada 1 tahun warranty. Ini charger dia. So 30 watt gun charging, dia ada dua warna kalau tak silap aku, hijau dengan biru. Tapi aku pilih hijau lah, lebih kepada kehijauan alam sekitar sikit. So kalau biru mungkin kebumian. Gun charging dia akan supply mengikut keperluan device korang. Kalau perlu dia naik 30 watt, dan 30 watt dia akan tembak masuk. Very simple, minimal design dengan ada macam ala-ala futuristic macam ni. 3 pin, so tak payah pakai apa-apa adapter lagi dah untuk kau cucuk. Kau just cucuk dan kau charge. Satu set dengan ni aku ambil ada kabel dia juga, sebabkan yelah kita dah ada kabel yang panjang, ada satu yang kita nak kabel yang pendek je. Ni kabel dia daripada Yodex, maximum power dia 60 watt. Tapi yang aku suka sebabkan dia braided. So ni kabel dia braided macam ni. Aku suka benda macam ni, tahan lama, tahan lasak. Kalau korang yang nak dapatkan kabel dan adapter macam ni 30 watt, harga pun murah, aku sediakan beg kuning kat bawah. Korang claim semua voucher free shipping, dan kau dapatkan 30 watt gun charger daripada Yodex. Macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni. Kita jumpa di next video.